Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad 26 Oktober 2025 Masihi, sama dengan 4 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.34 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Pada buat video daily report kemarin, saya tunggu semaya maghrib, lepas tu saya semaya maghrib, lepas semaya, lepas tu sampai maya esok, lepas tu isyak, semaya isyak. Lepas tu barulah saya pergi keluar dah. Dah pukul 9:30 baru keluar. Keluar tu pergi kedai factory. Sampai kat Surat ada, keluar pada buah tu ada pergi tu mamak. Surat pada buah tu ada makan sikit lah. Aku panggil makan lah, pasal ada semaya hajat. Ada majlis semaya hajat lah. Ada makan sikit, saya tengah makan sekejap, lepas tu tunggu sampai ke habis masa lah. Sampai pukul 11.30, pukul 11.40. 11.30 siap kerja saya tu. Lepas tu 11.40 tu, 11.50 baru dah balik ke rumah. Balik ke rumah dah balik tu. Sampai rumah tu dah pukul, duduk tak lama, dah 10 minit kemudian tu, dah 10 minit, 20 minit kemudian, pukul 12. Tapi nak boleh tidur tu lambat juga lah. Bila ngatuk senguk-senguk pun tak boleh main internet, tak ada khabar main internet. Main internet sampai lah pukul 1.40 tak tahan lah jap. Senguk-senguk tidur. 1.30 tidur. Bangun 1.30 pagi tidur. Bangun pada pukul 9.50. 9.50 ke tak dia? 9.50 minit pagi lah. 9.50 minit pagi bangun mandi, semai subuh. Kemudian makan sarapan sikit, nasi goreng. Lepas tu pergi ke kedai fikri, kedai keluar tu singgah dah cak tengok ada kuih ke tak. Tak ada kuih berkenek agak. Terus pergi kedai fikri. Oh, sudah molek ada cik mek sabak kasar tu. Makan cik mek 4 putih. Tapi hari ni makan free hari ni. Minum free, makan free. Pos kala lah. Bukan pos kala. Tidak pos kala lagi ni. Lepas tu terus ada bayar dah kan. Lepas tu terus pukul 8.30 tu terus pergi Pak Kerja. Pak Kerja tu start kerja ni lah 8 minit asal lah. Sampai 6 minit pun dia tak jauh mana kan Pak Kerja tu. Dia sambung dekat Batal lah hari ni. Saya tak ingat Batal lagi ni, saya gaul ya. Orang kerja kan. Tu sambung waktu. Lepas tu pasal baik sikit. Gap baik apa semua dah clear dah baik tu. Masalah baik tu selesai dah. Masa ni selesai dah tu. Bagi baik tu. Lepas tu sambil tunggu untuk tengok bagi tu baru sampai Kuala Lumpur. Bagi import luar negara ke China kan, lambat sikit lah. Jak 25 bulan, jak mari lagi lah sampai Kuala Lumpur. Setakat tadi lah. Setakat pukul 1 tadi saya tengok masih dah ada transit di Kuala Lumpur. Tak marilah kat ni lagi lah. Tak marilah ke Terengganu lagi lah. Kalau sampai Terengganu petang ni kak, pagi esok abang jetih kak, boleh terima lah bagi tu esok. Dah baru pula dua orang. Malam so pagi ni so dah pula bagi. Jadi pak pagi duk nunggu. Tak hantar lagi. Hak dua sebab hak dua lagi tu pakai duk jeng gitu lah. Hak dah dua tu pakai jeng lagi tu ya. Asal jeng so jeng. Lepas tu beli pula baru lepas beli pula so tu jeng juga. Lepas tu jadi pak dengan hak dah mari dengan hari ni. Jadi jeng juga lah. Tidak berlaku sebarang pergerakan lagi lah. Pak ni masuk alamat 2 ni, alamat sekali ada so daripada 16 bulan ini berapa bulan, daripada 18 bulan lagi duduk jang situ. Lepas tu hak lagi tu dah 3 hari lepas. Lepas tu maring, lepas tu hari ni tak berlaku sebarang pergerakan lagi lah pak dah. Lepas tu duduk jang di Kuala Lumpur berarti transit situ, jak maring lagi duduk senyap, dia tak gerak. Lepas tu
tadi klik tadi dalam pukul 3.40. Sampai terus sampai sini dah molek. Budak penghantar tu hantar barang kat long saya. Saya bayar, saya terbayar duit saya tu. Lepas tu saya pun lepas tu saya terus mandi-mandi, semaya saya Zuhur sudah semaya Zuhur tu masuklah apa buat tu asar. Lepas tu duk main balik mamak tu ni sibuk dalam main snack tu. Pada pukul 5.10 saat ni baru semaya asar. Lepas tu 5.34 saat ni terus buat video ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Tak balik lagi ni. Nak siap buat video daily report dulu baru nak balik nak salin baju ni. Ni baju saya kerja ni. Walaupun pahang dia dah sambut balik baju ni, tak ada baju lain. Kalau saya bawa baju spare. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.